Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya wal mursalin, salawatullah wa salamuhu alaihi wa alim ajma'in, wa ila arwahi alil kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal muallimin wal muallimat kullu ajma'in. Syarul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi, i'tini muhabbataqa ma'bata. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum wa anatil wujuh lil hayyul qayyum wa qad khaba man hamala zulma wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulma wal khadma. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang dimuliakan dan berbahagia Al-Fadil, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya yang amat berusaha, Tuan Pengusi dan ahli jawatan kuasa Surau Kampung Melayu Sembarenggam, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama menjaga syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita sekali lagi dapat bertemu untuk terus istiqamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita istiqamah menghidupkan sunnah Nabi yang besar lagi agung ini, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita akan terus diberikan taufik hidayah ini, nikmat ini, sehingga kita pergi menemui Allah Ta'ala di alam barzakh insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang muliakan, alhamdulillah pada minggu pertama ini kita membaca tafsir. Jadi hari ini saya nak membacakan untuk diri saya dan tuan-tuan, untuk sama-sama kita bertadabbur, untuk kita membaca surah yang ringkas, yang ringan, yang santai-santai je ya tuan-tuan. Tak payah mana fikir berat-berat lah, ni ringan-ringan aja. Nama surah tu daripada surah daripada surah ayat lazim, iaitu surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ini dia ada 8 ayat. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim
thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yawma izin anin naim. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dimuliakan, apabila kita membaca surah ini, sekali baca pahalanya menyamai kita membaca 1000 ayat Al-Quran. Tuan-tuan, surah Takasur ni kalau kita baca sekali menyamai kita membaca 1000 ayat. Dalam sini ada 8 ayat, tapi nilai dia 1000 ayat Al-Quran. Walaupun surah ini pendek, tetapi faedahnya sangat besar. Cerita dia sangat hebat, sehingga barang siapa yang membaca sekali menyamai membaca 1000 ayat Al-Quran. Jadi kalau maknanya kita nak tidur tu belum baca Quran, kalau nak khatam bacalah 3 Qul Allah, tu ke 3 kali Qul Allah khatam. Nak baca 1000 ayat, bacalah ayat ni. Dan saya yakin semua tuan-tuan hafal ayat ni ya. Jadi nak cerita dia tuan-tuan, kita nak tengok tadabbur surah ini daripada, saya ambil daripada tafsir Tafsir Al-Munir Juzu' A'ma, tulisan Dr. Wahbah Zuhaili. Surah ini adalah surah Makkiyah, maknanya surah yang diturunkan di Mekah, dinamakan At-Takatsur berdasarkan firman Allah Ta'ala, maksudnya bermegah-megah, yakni menunjukkan kelebihan, sering melalaikan kamu. Bermegah-megah atau menunjukkan kelebihan itu sebenarnya sering akan melalaikan kita. Itu objektif cerita inilah dalam ayat ini. Jadi rupa-rupanya apabila bermegah-megah, menunjuk-nunjuk ada kelebihan, dia boleh membawa pada kelalaian kita. Sama adalah dia bermegah dengan pangkat, harta benda, jawatan dan sebagainya lah, dia boleh melalaikan. Yang bermaksud sikap bangga diri dengan harta, anak penak serta sahabat handai telah menyebabkan ramai manusia lalai dan leka. Lalai dan leka untuk apa? Untuk mencari bekalan dia nanti di akhirat. Kandungan surah ini, tema utama surah Makkiyah ini ialah mengecam sikap beramal untuk dunia semata-mata dan memberi peringatan kepada manusia agar tidak leka membuat persediaan untuk ke akhirat. Oleh itu surah ini telah menyentuh 3 objektif utama, iaitu yang pertama menerangkan perihal kesibukan manusia meraih kelazatan dan pesona dunia serta lalai sehingga kematian menjemput tiba. Waktu tu dia lalai cuai dengan kesibukan dan kelazatan, sehingga dia terlupa kematian datang menjemput. Semana yang disebut dalam ayat 1 dan 2, kamu dilekakan dan selalu terpesona dengan sikap serba mahu banyak sehinggalah sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi kita baca sekali lagi dengan makna tuan-tuan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, maksudnya bermegah-megah, yakni menunjukkan kelebihan, sering melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu kata Allah,
kelak kamu akan mengetahui akibatnya perbuatanmu itu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Latarawunnal jahim, nascaya kamu benar-benar melihat neraka jahim, neraka jahanam. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Tsumma latus'alunna yauma izin anin naim, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang kamu megah-megahkan itu di dunia dulu. Ini cerita dia. Jadi yang pertama tadi disebut kandungan surah ini, objektif utama dia yang pertama tadi menerangkan perihal kesibukan manusia meraih kelazatan dan pesona dunia serta lalai hingga kematian menjemput. Yang keduanya mengingatkan tentang semua perbuatan manusia di dunia akan dituntut. Mengingatkan tentang semua perbuatan kita ni, tuan-tuan, perbuatan saya, perbuatan tuan-tuan di dunia sekarang ini, yang kita buat sekarang ni, tadi ke nanti tu belum tahulah, tadi, petang, pagi tadi, tengah hari tadi, sekarang ini, semalam, kemarin, yang kita buat, sama ada perbuatan itu melalui perkataan, cakap-cakap, ataupun perbuatan daripada anggota kita, tangan, kaki, mata, telinga, tindak tanduk kita, cakap-cakap kita, tulisan kita, type-nya kita di WhatsApp dan sebagainya, itu semua dikatakan perbuatan manusia di dunia akan dituntut dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tak ada satu pun yang tinggal. Firman Allah Ta'ala bermaksud, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ini ditegur dengan ayat 3 dan 4 dalam surah tadi itu. Dan janganlah begitu, ulang sekali lagi oleh Allah, kelak kamu akan mengetahui. Dan objektif yang ketiga, ancaman. Pertama tadi iaitu menerangkan, yang kedua memperingatkan, yang ketiga ancaman. Ancaman akan melihat sendiri siksa neraka jahim secara pasti. Menghadapi gejolak dahsyat api neraka, di samping soal siasat mengenai penggunaan nikmat Allah di dunia. Maknanya selama ini tuan-tuan, kita gunakan nikmat Allah, sama ada kesihatan, umur, makan minum, tenaga, pikiran, harta benda yang kita ada, jawatan yang kita sandang, anak penak dan yang kita ada, isteri yang kita ada, harta benda, kenderaan, rumah dan sebagainya itu, pakaian dan sebagainya, yang disebut nikmat, yang akan ditanya itu nanti. Maka apabila kita itu sedang dicabut oleh Allah Ta'ala nyawa kita sampai di halkum, di situ Allah Ta'ala akan tunjukkan tempat kembali seorang itu. Kalau di syurga, ditunjukkanlah syurga. Kalau neraka, ditunjukkan neraka. Dan nanti di akhirat sana, di padang mahsyar, ditunjukkan sekali lagi dengan jelas bagaimana gejolak dahsyat api neraka. Dalam masa yang sama kita disoal siasat. Dalam masa yang sama kita disoal siasat. Mana kata tuan-tuan ya, kalau kita nak bayangkan mudah, di sebelah kita tu ada lubang ataupun ada kolam air panas ke, ataupun apa saja, benda yang berbahaya.
api menjulang-julang sebelah kita ni, depan sini polis. Dia akan soal siasat kita. Kau nak jawab tak jawab? Nampak tu. Kau jawab tak jawab? Nampak tu. Kau jawab tu, jawab betul, tak aku tolak. Keadaan kita macam mana keadaan tuan-tuan? Dan kita tak boleh nak buat apa-apa. Tak ada tenaga, tak ada kuasa, tak ada kederat kita nak mengelakkan perkara itu. Semua berlaku. Saya akan menghadapi, tuan-tuan akan menghadapi. Maka tuan-tuan, sebelum sampai ke saat itu, maka ayat ini mengingatkan kepada kita tentang selama ini kita gunakan nikmat Allah, kita kena berhati-hati. Apa yang kita buat, kita melaksanakan perbuatan dan sebagainya, kena berhati-hati. Maka tuan-tuan, kita ni sentiasa berwaspada, sentiasa mencari bekalan-bekalan. Inilah yang dikatakan panggilan. Kalau tuan-tuan, kalau kita faham bahawa dalam hidup kita ni kan, kita ada 4 panggilan kan. Panggilan pertama dipanggil panggilan azan, panggilan untuk solat. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Jadi panggilan ini kita kena sahut. Kita kena sahut seruan muazzin itu supaya kita menuju ke arah panggilan itu, iaitu melaksanakan solat. Maka di sana adanya persediaan iman dan takwa, persediaan kesedaran, persediaan yang kita rasa ini adalah bekalan untuk aku di sana nanti. Maka kita pun berbondong-bondong menuju ke arah panggilan itu, atau dipanggil panggilan azan, yang dipanggil kepada kita 5 kali sehari. Maka beruntunglah orang yang menyahut panggilan tersebut, kerana panggilan itu adalah panggilan hayya 'alal falah. Mari menuju kejayaan, mari menuju kejayaan, mari dia pun datang. Kalau mari menuju kejayaan, mari ambil sate kat sini, mari ambil sate. Siapa yang tak datang, dia tak dapat. Gitulah ibaratnya kan. Yang datang tu dia dapat. Itu panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua dalam Islam ni, dalam hidup kita sekarang, dipanggil panggilan tanah air. Itu pun kita kena menyahut, yang disebut sebagai panggilan jihad. Kita sebagai anak negeri, warga negara yang bertanggungjawab, yang bermaruah, yang ada identiti, yang sayangkan kasih cinta tanah air, kalau ada panggilan tanah air, kita kena menyahut seruan itu. Kita selamatkan tanah air kita, untuk anak cucu cicit kita akan datang. Kerana kita anak negeri itu, kita lahir di situ, tempat tumpah darah kita. Tiap-tiap bangsa manusia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dah gazetkan ni ke mana, tempat dia kat mana. Contohnya orang putih kat sini, orang hitam kat sini, orang sepet kat atas, orang sawo matang kat tengah-tengah, umpamanya begitulah. Orang yang hitam sikit kat orang bibir tebal kat sana. Gitu. Dah letak daripada dulu. Tapi oleh kerana ketamakan hawa nafsu, dia datang tempat orang, dia nak rampas tu rampas ini dan sebagainya. Kita yang duduk di situ, kita kena ada perasaan sayang dan kasih cinta dengan tanah air, kita bertahan. Itu yang dipanggil panggilan tanah air. Maka kita nak jadi orang anak negeri yang bertanggungjawab, yang ada maruah, yang cinta kasih sayang. Sebab Nabi kata dalam hadisnya, hubbul watani minal iman. Cinta kepada tanah air itu adalah sebahagian daripada iman. Maka kita pun datang menyahut seruan itu. Macam orang-orang dulu-dulu, macam atuk nenek kita dulu tuan-tuan, Portugis datang, British datang, Belanda datang. Mereka bukan hanya menggadaikan harta benda, tenaga, tapi nyawa. Dengan pengorbanan mereka,
kita hari ini dapat hidup dengan aman damai dengan adanya tanah dan sebagainya. Jadi kita kena sayang, kena cinta perkara itu. Itu panggilan tanah air. Dan yang ketiga tuan-tuan dipanggil panggilan tanah suci. Panggilan tanah suci ini pun panggilan juga. Panggilan ni kita kena sahut. Sebab tu seruan tanah suci ini panggilan dia, sahutan dia lain dengan cara menyahut dengan sahutan yang sangat lembut. Satu panggilan yang disahut dengan sahutan yang sangat lembut dan tinggi nilai akhlaknya. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah, aku datang. Aku sahut seruanmu ya Allah, aku datang menyahut seruanmu. Kalau kita panggil anak kita, Mat sini Mat. Mat. Kata dia. Dia duduk dalam bilik anak kita. Ada yang dipanggil Mat sini Mat. Mat, saya. Tapi masih kat bilik dia tak keluar. Ada yang dipanggil Mat. Ya bah, dia datang sini. Ada yang dipanggil Mat, dia datang dengan sopan santun. Ya mbah, ya mak, apa yang Mat boleh tolong, membantu? Wahai ibuku. Kan? Dengan cara yang sopan santun. Jadi itulah yang keempat tadi, cara sahutan yang paling terbaik. Jadi gini tuan-tuan, apabila Allah Ta'ala panggil ke tanah suci itu, kita kena datang. Apabila Allah Ta'ala panggil tuan-tuan, tak kira orang tu kaya ke, miskin ke, ada duit ke tak ada duit, sakit ke, sehat ke, dia akan dipanggil. Dia akan dipanggil. Baru banyak kita lihat orang yang dengan berkursi roda, yang dulu disebut datang dengan unta yang kurus, datang daripada jauh, daripada dekat, keliling dunia, bertumpu. Kerana itu panggilan Allah sebagai tetamu yang Allah Ta'ala jaga. Aku panggil, aku tahulah jaga. Yang penting aku panggil, kau datang. Begitu. Kat kampung saya tuan-tuan, tahun lepas ada seorang wanita tu, dia dikira balu dan dia tu asnaf, tapi dapat panggilan. Sekarang balik dah, dia panggil hajjah. Nampak tuan-tuan, Allah Ta'ala panggil. Tapi ada juga yang tak dipanggil-panggil pun ada. Tunggu panggilan. Jadi panggilan itu disahut. Dan yang keempat, ni yang antara paling ngeri. Panggilan ini tak boleh balik. Kalau panggilan ni, yang pertama tadi panggilan azan, habis sembahyang boleh balik. Yang kedua pun gitu juga. Kalau mati, matilah. Tak mati, balik. Berjaya dengan membawa kemenangan peperangan. Yang ketiga pun boleh balik. Selagi kapal terbang ada, sihat walafiat, panjang umur, balik. Tu dengar orang bulan Jun nanti orang balik haji. Kan balik. Tapi yang keempat ni panggilan maut. Itu tuan-tuan dia tak balik. Panggil yang memang tak balik. Dia balik sebut, tapi bukan balik tempat yang asal, dia balik tempat baru. Jadi tuan-tuan, semua itu sekali perlukan persediaan, perlukan persediaan, perlukan bekalan. Kerana panggilan yang keempat ini, dia satu kehidupan yang lebih susah daripada sekarang, lebih dahsyat, lebih memerlukan modal yang besar, yang banyak daripada sekarang ini. Panggilan tanah suci modal juga, tapi sekitarnya kalau dia dapat giliran dalam 15,000 ke 25,000 ke 33,000 tu masih mampu panggilan dia. Kemudian okeylah dia punya kesihatan apa semua, vaksin dah cocok semua kan, boleh. Tu bekalan dia dengan dah duit kocik sikit lah. Tapi yang keempat panggilan dia tuan-tuan, tak cukup dengan vaksin, tak cukup dengan 33,000 tu, tak cukup dengan wang saku. Tapi tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, pahala yang perlu nak dibawa. Maka ayat ini sangat mengingatkan kita supaya kalla saufa ta'lamun, kata Allah, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya perbuatan itu. Diulang lagi, summa kalla ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun,
Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarabunal jahim. Disebut jangan begitu, jangan begitu dan jangan begitu 3 kali. Kalau diselanjutkan jauh, ojo kaya ngono. Jangan macam tu. Cakap Bugis macam mana? Maknanya gitu Jadi makna tuan-tuan ayat ini yang pertama tadi objektif dia apa? Menerangkan perihal kesibukan. Yang kedua mengingatkan tentang semua perbuatan manusia di dunia. Dan yang ketiga ancaman. Jadi lengkap, cukup untuk menjadi tadabbur, panduan kepada saya dan tuan-tuan. Jadi yang ketiga tadi, ancaman akan melihat sendiri siksa neraka lahir, siksa neraka yang jahim secara pasti, menghadapi gejolak dahsyat api neraka, di samping soal siasat mengenai penggunaan nikmat Allah di dunia. Kemudian kita tengok asbabun nuzul dia tuan-tuan, sebab-sebab turun ayat ni. Ceritanya ialah Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan daripada Ibnu Buraidah berkaitan dengan ayat ini, maksudnya bermegah-megah, yakni menunjukkan kelebihan yang sering melalaikan kamu. At-Takasur ayat pertama tu katanya surah ini diturunkan sempena 2 kabilah dari kabilah orang-orang Ansar, iaitu Bani Harithah dan Bani Harith. Satu Harisah, satu Haris. Bani ni mana satu puak lah. Maknanya kalau dekat-dekat mungkin Bani di Arab. Kalau kita Jawa, Jawa Ponorogo dengan Jawa Megelan, gitulah agaknya. Kan. Tapi dua-dua Jawa. Ini dua-dua Arab. Satu namanya Harisah, satu nama Haris. Yang betah dengan budaya bangga diri. Maknanya dia suka membangga-banggakan budaya dia, membangga diri, serta budaya yang serba mahu banyak, tamak, nak banyaknya, tak nak sikit, nak banyak, nak rumah yang banyak. Kalau nak unta yang banyak, kalau nak harta yang banyak. Segini tak cukup, gitu, dia nak mesti lebih. Padahal yang kita kadang-kadang tuan-tuan termasuk yang cakap ni juga lah, kita pun tak boleh cakap, tapi itulah kita, sebab tu kita sama-sama ingat ni. Kalau kita dapat duit berjuta-juta tuan-tuan, contohnya kita simpan kat bank, kalau kita fikir kita boleh buat tu, macam-macam kita buat. Tapi tuan-tuan, hakikatnya kalau kita duduk makan, ada duit 1 juta, tetap makannya sepinggan, tak boleh 10 pinggan. Jadi maknanya, bagaimana cara kita nak, apa nama tadi tu, kita nak gunakan harta yang banyak tadi. Dia cuma tersimpan saja sebagai jumlah yang kita rasa bangga. Lepas tu, kenapa engkau suka bangga dengan harta banyak? Nanti kalau nak gini kan boleh, nak gitu boleh, nak banyak. Itu kalau, ceritanya kalau. Berapa banyak orang yang kalau-kalau tak terkalau. Maknanya dia kalau nak gini tapi tak dapat. Sebab dah diberikan contoh banyak tuan-tuan. Qarun umpamanya. Qarun dulu pun berjanji. Kata dia, nanti kalau dapat harta aku akan bantu Nabi Musa. Akhirnya harta dia banyak, bukan hanya bantu, marah melawan Nabi Musa AS. Dan ada satu lagi sahabat Rasulullah sendiri yang daripada 2 ekor kambing jadi berpuluh-puluh ekor kambing. Yang mula-mula dia sembahyang, tak wirid, cabut balik. Sembahyang balik. Nabi tanyalah, kenapa engkau ni? Tunggulah doa wirid ke apa, sembahyang, bergegas balik. Rupanya kata dia, ya Rasulullah, aku hanya ada selai pakaian ni yang sesuai untuk solat. Dan aku berlari kerana nak gunakan kain yang aku pakai ni untuk isteri aku pula sembahyang. Kalau tak, sebab aku terlampau miskin. Jadi doakanlah aku Rasulullah supaya kaya, supaya mudah. Rasulullah kata tak payahlah, jangan nanti tu. Minta, lama minta. Kali kita minta, Nabi doakan betul dia kaya. Akhirnya dia tak mau bayar zakat.
kerana dah terlampau kaya, dah sibuk, akhirnya bukan dia pergi solat berjamaah, dia makin terus tak solat Jumaat. Bukan berjamaah, Jumaat pun tak datang. Jadi tuan-tuan, maka itulah gambaran-gambarannya. Jadi maka kabilah orang Ansar ni, Bani Harisah dan Bani Haris, yang betah dengan budaya bangga diri dan budaya selama banyak, salah satu kabilah bermegah hendak mengatasi yang lain. Mereka bertanya, adakah di kalangan kalian ada seperti Sipulan bin Sipulan dan Sipulan? Lantas kabilah yang ditanya menjawab, ada seperti itu. Mereka pun berbangga dan bermegah dengan kaum kerabat yang masih hidup. Kemudian mereka berkata, mari kita pergi ke kubur. Salah satu kabilah bertanya kepada pihak sayangannya, adakah terdapat di kalangan kalian seperti Sipulan? Yang mereka tunjukkan kepada kuburnya. Dan beberapa Sipulan lain. Tindakan yang serupa turut dilakukan oleh pihak yang satu lagi. Maka Allah pun menurunkan ayat tersebut. Maknanya tuan-tuan, dia berlumba-lumba, dia ada ni, dia akan tanya, kau apa, grup kau ada ni lah, ada kereta ni tak? Oh ada. Sekarang ni aku ada, kau ada jenis ni tak? Oh sana ada, ni ada, ni ada. Dia berlumba-lumba begitulah, dia bermegah-megah. Kalau tak ada, dia akan adakan. Kau ada unta macam ni tak? Oh sana tak ada, tak ada, kena adakan cepat. Sana dah ada tu, biar kita adakan. Dia begitulah. Akhirnya Allah Ta'ala tunjukkan begitu. Kemudian tuan-tuan, seterusnya telah dijelaskan sebenarnya bahawa sebab turun surah ini telah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hatim tadi. Pula meriwayatkan daripada Ali, katanya kami masih sangsi dengan azab kubur sehingga turunnya ayat bermegah-megah menunjukkan kelebihan sering melalaikan kamu hingga dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui mengenai azab kubur. Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Nasai meriwayatkan daripada Abdullah bin Syakhir, katanya saya sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda sedang membaca tentang Alhaakumut Takatsur. Anak Adam akan berkata nanti, kata Nabi. Apabila Nabi membaca ayat ini, Nabi sambung dengan kata, anak Adam nanti akan cakap begini, kita ni semula, kata dia, hartaku, hartaku, adakah awak ada harta lagi selain dari yang telah awak makan? Lalu musnahlah dia. Atau harta yang awak pakai lalu lusuh dia menjadi buruk, atau harta yang awak sedekahkan dan itulah yang kekal. Imam Muslim menyatakan dalam sahihnya hadis riwayat Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, yaqulul abdi mali mali, akan berkata seorang hamba kelak. Mana yang akan berlaku ni? Sama ada kita atau orang lain, tapi Nabi dah tuju pada kita ni tuan-tuan. Kita akan kata hartaku, hartaku, hartaku. Maksudnya dia suka mendewa-dewakan, suka membangga-banggakan harta yang dia ada. Ni hartaku, ni hartaku ni. Ni aku punya, sana aku punya, sini aku punya, kata dia. Engkau dapat tak? Kau dapat lah, coba ni caranya gini. Aku punya. Engkau saham berapa? Aku saham dah gini. Sekarang berapa? Beli, jual, jual, beli, macam-macam gitulah. Dia cerita tentang harta tadi. Jadi Nabi sebut gitu, hartaku, hartaku. Sesungguhnya harta yang dimiliki, wa inna malau min mali salasun. Jadi kata Nabi, sesungguhnya harta yang ia miliki sebenarnya hanyalah 3 saja, kata Nabi. Ma'akala au labisa fa'abla au tasaddaqa fa'amda wa ma siwa zalika fazahaba wa tarakahu linnas. Tu kata Nabi. Maksudnya apa? Harta sebenarnya pada dia tu, pada kamu tu hanya 3. Iaitu yang pertama, apa yang kamu telah makan.
lalu ia sirna ataupun dia hancur ataupun dia binasa, maknanya menjadi najis yang kita makan. Sama ada jadi najis atau jadi tenaga atau jadi daging, tapi kebanyakan macam kita makan jadi tahi gitulah kan. Yang jadi sebab apa? Bukti tuan makan yang lahir bukan daging. Kalau kita ni maksudnya umurnya dah 45 ke atas tuan-tuan, makan kita rasa dah tak jadi daging lah. Kita jangan jadi penyakit. Tapi budak-budak muda ni makan memang dia makan untuk membesar. Kan macam anak-anak yang kanak-kanak tu dia memang makan itu makan ini untuk dia membesar. Kena banyak makan kalsium biar gigi dia kuat, tulang dia kuat. Macam kita ni makan jugalah sikit-sikit, minum susu kalsium semua kan untuk, tapi dia tak boleh membesar lagi. Lebih je macam apa? Jadi penyakit lebih manis sikit, gulanya naik, lebih garam sikit, darahnya naik, lebih urine acid sikit, goutnya naik. Tuan-tuan, lebih sikit buah pinggang pula sumbat. Tu. Jadi maksudnya kata Nabi betul, iaitu apa yang telah dimakan lalu ia akan sirna. Atau kata Nabi yang dipakai itu lalu menjadi buruk. Kereta kita dah pakai lama tuan-tuan, dia akan buruk. Engkau basuh lah macam mana, tetap dia tu memang besi buruk. Cuma besi buruk lawa sikit tu je, tetap harganya akan turun. Tak percaya tuan-tuan, tuan-tuan jual kereta tuan-tuan, nanti toke yang kita nak jual tu ditanya, ini tahun bila punya, tengok geran kita 10 tahun lalu. Kalau dulu kita beli 90,000, sekarang dapat semua, tak, dia mesti turun. Kenapa? Yang dikatakan kata Nabi lalu menjadi buruk dan lusuh. Atau yang disedekahkan kata Nabi itulah yang kekal. Jadi 3. Yang dimakan habis, yang dipakai rosak, yang disedekahkan kekal. Yang selain semuanya sia-sia dan diwarisi oleh orang yang masih hidup. Maknanya harta kita yang banyak tadi, kalau kita tak sempat nak guna, kita pun mati, siapa punya? Yang hidup punya. Padahal bukan senang kita nak cari tuan-tuan, nak dapatkan geran kebun 10 hektar tu. Dulu kita nebang, kita nyecil orang kata, dah dapat geran, kita pun tanam sawit, baru segini sawitnya kita pun mati, siapa punya? Anak kita. Ataupun kalau tak ada anak, isteri kita. Isteri kita pula kahwin dengan orang lain, nanti yang nyabit orang lain. Sawit kita tu yang kita tanam dulu tu, kita yang baja, waktu tu isteri kita dah lupa kita dah. Raya-raya je datang kubu. Kadang Fatihah pun lupa. Dia akan makin lama makin lupa, makin lama makin lupa. Itulah sebenarnya hakikat tuan-tuan. Tapi kalau kita nak kekal benda itu, kata Nabi, yang Nabi kata sebut, au tasaddaqa fa'amda, au tasaddaqa fa'amda, maknanya yang disedekahkan itulah yang kekal. Jadi tuan-tuan, seterusnya tafsir dan ulasan firman Allah Ta'ala tadi, iaitu alhaakumut takatsur, bermegah-megah menunjukkan kelebihan, sering melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat 1 dan 2 maksudnya ialah anda telah disibukkan oleh sikap besar diri, bermegah-megah dengan kelebihan harta, anak penak dan sahabat handai, serta berusaha mendapatkan lebih banyak lagi harta kemegahan tersebut. Hal ini semua menyebabkan anda sibuk, busy. Anda tidak mentaati Allah dan beramal untuk akhirat, sehingga saat ketika ajal akan didatangi, anda masih lagi bersikap sedemikian rupa.
Jadi itulah dia. Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi dan An-Nasai meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik, kata Rasulullah SAW, yatbi'ul maita salasatun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatabi'uhu ahlahu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Itu dia matanya. Maksudnya apa? Setiap mayat akan diekori 3 perkara. Maknanya mayat ni dia bawa ke kubur, akan diiring, akan diekori, akan diikuti 3 perkara, kata Nabi. 2 akan pulang dan hanya 1 akan kekal dengannya. Yang akan mengekori mayat ialah keluarga, isteri, anak-anak, cucu cicit, saudara mara. Itu keluarga lah. Dia sama-sama hantar kita ke kubur. Itu pun kadang-kadang tuan-tuan, ada yang semua hantar, ada yang dia datang tengok dia balik dah. Petang ni ada jemputan, kata dia. Dia tengok je sekejap. Dia tak sempat, dia cuma tengok. Lepas sembahyang dia cabut balik. Dia tak hantar kita pun sampai kubur. Ada yang saudara mara gitu. Yang kedua, harta. Harta juga akan ikut bersama-sama nak hantar kan. Dengan keretanya, dengan motornya, dengan apa sajalah. Cuma rumah je lah tak ikut lah. Dan juga yang ketiga, dengan amalan yang kita bawa. Amalan tu tuan-tuan ada 2. Satu amalan soleh, satu amalan toleh. Satu amalan baik, satu amalan jahat. Itu yang dibawa. Dan jadi 3 lah yang ikut mayat tadi tu. Kaum, keluarga dan harta akan pulang semula. Yang kekal ialah amalannya. Jadi tuan-tuan, kalau amalannya baik, yang tinggal bersama kita, alhamdulillah. Kalau amalan buruk, duduk kat situ, na'udzubillah min zalik. Dan amalan ini akan kekal bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan balik, kita tolak pun dia tak mau. Dia tetap duduk bersama kat situ. Itu amalan tadi tu. Yang ikut kita ke kubur tadi tu. Ini yang dimasukkan kata Nabi SAW. Wa yabqa amaluhu. Wa yabqa amalahu. Imam Ahmad dan Syahibal Syahihain, yakni Sahibal Sahihain. Sahibal Sahihain, yakni 2 empunya yang sahih, iaitu 2 hadis sahih yang Imam Bukhari dan Muslim kata meriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud sekalipun jasad dan tenaga anak Adam di mama usia tua, namun akan kekal bersamanya 2 sifat, iaitu keinginan dan cita-cita. Cuba tepuk dada kita sendirilah. Betul. Memang betul Saya tak tanya saya sendiri. Memang betul. Itu tetap akan ada keinginan dan cita-cita walaupun umurnya, usianya tua. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sambung selepas bulan 6 ke bulan 7 kan, insya-Allah. Jadi 14 bulan ada lagi, tapi saya minta maaf masih tak dapat sambung lagi cikgu ya. Dah maklum 15 tu dah pergi, jadi 14 tu sibuk juga lagi panggilan tu. Jadi sampai sini dulu tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan tafsir ini mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, dan juga sekali lagi lah saya nak sebut, sepanjang saya berada dengan tuan-tuan ya, maklum mungkin kita ialah panggilan apa? Rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima ni, kalau Allah Ta'ala suruh balik, balik. Kalau tak suruh balik, tinggal kat sana, kat Bakek ke mana kan. Wallahualam lah. Mudah-mudahan kita panjang umur. Saya minta tuan-tuan doakan saya sehat walafiat suami dan isteri, dan dapat haji yang mabrur, dan juga saya mohon ampun dan maaf dari ujung rambut, ujung kaki, dan minta halal selalu yang saya bawa balik bungkusan tu. Itu saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illal ladzina amanu wa amilus solihati. Shadaqallahu